Banyak. Lebat sangat tau. Cantik. Dah macam kat luar negara. Banyak ni. Nanti sekejap kita timbang. 100 gram RM5. Oh. Amazing Boleh masuk dalam ladang anggur dekat Malaysia. Kata Pak Kamal, siapa masuk rumah? Anggur. Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to Cik Syah channel. So hari ni Cik Syah nak bawa korang semua jalan-jalan dekat ladang anggur kat Melaka tau. Special. So kita dah sampai dah. So ni entrance dia kat sini. Ni jalan merah tu lah masuk dia. So sini. So kita dah dapat dah tiket, satu orang RM10. So inilah dia punya ni. So kita akan bawa, dia akan bawa kita lah nanti by group. Boleh masuk gerah nombor 1 ni. Okey. Jom. Nombor 1. Kau nak saya yang ni. Kalau biori panjang itu dia tak patut dah wet punya tak buah. Lama dah tanam tu. Tapi pokok cantik, memang cantik. Daun dia Wow. Banyak buah. Wet tadi lah kau saya besar ni katnya. Pokok je. Penuh. Cantik, reduk kat bawah. Buat ni lah macam atap juga. Tapi tak. Baru ini keluar buah. Adalah semalam kawan tunjuk ada lagi 6 biji. Gambar ni. Dia cantik dia tunjuk gambar. Buah mana? Tapi macam jenis macam ni. Dia ada hijau, dia merah. Belum rasa lagi. Okey. Okey, kalau nak Dah tambahlah dia punya tu. Banyak. Lebat sangat tau. Cantik. Dah macam kat luar negara. Lebat buah-buahnya. Itulah hujung tu lebat. Ush. Ni lebatnya. jenis Jupiter ni memang saiz dia memang macam ni je lah. Tapi dia rasa dia memang betul-betul manis. Nanti saya akan kasih rasa lah kat sebelah. Sekarang, kalau kat sini untuk ambil gambar je lah dulu. Sebab ada yang perlu masak lagi. Ni biasanya dipasarkan ke? Kita memang buat jual untuk orang datang petik sendiri. Dah lama dah ladang ni? Lama dah? Kalau kan tempat ni baru nak masuk ke 4 tahun keempat lah. Tapi kita dengan anggur ni dah 20 tahun lebih. Dulu kita ada buat kat belakang rumah tu. Cuma kita buat untuk R&D lah. Kita dah tanam banyak. Cuma itulah bila dah berbuah asyik banjir je. Jadi kita pindah ke sini lah. Oh, tapi dulu tu untuk makan sendiri je lah? Untuk makan sendiri je. Ni sebab kita dulu ada banyak jenis kita tanam. Dalam 100 lebih jenis lah. Tapi kita tapis dalam 50 jenis yang boleh berbuah kat Malaysia. Berarti kita tapis lagi banyaknya yang apa? Banyak. Memang banyak. Kita memang nak try lah. Tapi kalau 100 jenis tu dalam 1, 2 ke 3 pokok je. Okey, lepas tu kita tapis lagi mana yang senang berbuah, senang jaga dengan inilah yang tahan lasat. Kita dapatlah Jupiter. Oh, so sekarang satu jenis ni je ada kat sini? Kita sekarang ni ada fokus dalam untuk yang greenhouse lah. Yang dalam greenhouse ada 3 jenis. Oh, okay. Kita ada Jupiter yang masak warna purple hitam. Yang ni lah? Yang ni paling banyak lah. Ada 3 rumah. Heliodor warna hijau. Tapi Heliodor dengan Belen ni dah habis dah. Oh,
Tak musim dia Bukan, dah habis. Dia memang orang dah petik. Kita kan plan untuk pertengahan bulan, tapi awal bulan masa tu pun orang dah datang. Itu yang masak awal. Itu yang dia orang dapat lah. Nanti nak petik dia kira kilo ke macam mana? Kita kira 100 gram RM5. Oh, okey. Boleh petik dan bawa balik lah kan? Petik dan bawa balik. Kalau nanti kita akan bagi rasa lah dulu. Okey. Oh. Ni dia asal negara mana pokok ni? Asal dia daripada USA. Tapi kita ambil daripada Ukraine lah. Dekat situ dia ada pengumpulan jenis anggur. Macam saya kata tadi lah, yang 100 jenis anggur tu kita ambil dari sana. Wow. Sampai 100 jenis ya? Banyak betul. Tapi dia tak Air je lah. Problem dia basic macam mana kata? sebab panas lah cuaca kan? Sebenarnya cuaca anggur ni memang dia nak panas. Oh. Tapi problem kita dengan luar negara. Beza kita dengan luar negara. Luar negara panas dia orang. Kering. Panas kering. Dengan dia orang time musim panas dia orang tak hujan. Kalau kita kat sini, eloknya kita sentiasa panas. Tapi problem kita dengan hujan je. Kita boleh buahkan dia bila-bila, tapi problem kita dengan hujan. Satu kita kena ada bumbung lah. Oh. Sebab bila daun-daun anggur ni kena hujan, dia senang kena penyakit. Kena kulat semua lah. Oh, ingatkan dia nak cuaca sejuk. Tak Dia memang nak panas. Dia memang nak panas. Okey. Kalau kat luar negara, anggur time musim sejuk dia orang tengah tidur. Macam daun-daun semua gugur, ada musim buruk kan. Lepas tu dia tidurlah musim sejuk. Dia tak keluar apa-apa. Oh, cuma tak nak hujan je Tapi air dia nak banyak. Kita kena siram kat bawah je. Oh. Dia tak boleh siram kat atas. Nanti oh, tak boleh kena daun. Tak boleh kena daun. Cantik je. Racun kita kena ada pakai juga. Cuma kita pakai dia kita berhenti pakai sebulan sebelum dia masak. Biasanya dia berbuah, lepas tu nak tunggu besar macam ni berapa bulan? Okay. Kita kena tahulah macam mana buat cara nak buahkan dia. Firstly kalau nak buahkan dia kita kena pruning, kena potong lah. Macam sini ada kesan potong. Kita kena botakkan semua. Lepas kita botakkan, kita kira tu hari pertama. Lepas tu 90 hari lagi dia dah masak. Oh, 3 bulan. 3 bulan saja. Dia ikut jenis jugalah. Kalau Jupiter ni 3 bulan. Kalau macam buah hijau dengan warna pink tadi 80 hari je. Okey, jom next. Nak rasa okey, jom. Sebelah lah. Jom. Kita pergi sebelah pula untuk rasa anggur. So kita dah salah faham pasal anggur. Ingat kan kena sejuk, salji kan. Rupanya memang nak cuaca yang panas. Ni, yang ni Jupiter juga. Yang tu sekarang memang ada banyak. Kalau yang ni sama sistem perbola, dia cari tanam kerabu. Satu buah ada sikit. Cuma memang sepatutnya buah ada banyak lah. Ini sebab kita daripada awal bulan dah petik. Dah kena petik memang tinggal sikit lah. Tu apa lembu lah kat belakang. Kali kita tak kasih lembu masuk lah kalau tak ada gigit semua. Iyalah, habislah. Hai. Rosak. Kita tengok kat mana yang boleh petik untuk rasa. Okey. Kalau rasa ke sini. Satu biji dah rasa. Boleh ambil lah. Boleh ambil. Boleh petik. Ambil yang warna gelap-gelap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni boleh terus makan tau sebab dia tak ada racun. Memang manis ah. Dia rasa anggur ni dia tak rasa macam anggur biasa. Ya, dia macam rasa manis kan? Lepas tu dia memang ada wangi-wangi lah. Betul-betul wangi. lychee macam tu kan? Ya. Rasa saya pun rasa macam lain. Ya, macam wangi lychee. So dia Kalau nak rasa kat sini dek. Sini ada lagi warna hitam dek. Situ ada lagi. Sini pun ada. Mana Pak Ngah? Kat luar dia panas. Sini memang untuk rasa je lah. Kita nak petik nanti mungkin kat sebelah. Asalnya tanam ni sebab minat je lah. Ke? Ayah yang minat lah. Kita just tolong-tolong ayah lah. Lepas tu abang Akhirnya, saya yang dia buat bisnes lah. Okey. Nice lah kan? Sebab anggur ni kira market dia niche jugalah kat sini. Kat Malaysia. Sebab kebanyakannya
apa ni, macam mana kata anggur tak banyak orang tanam lah. Memanglah. Memang tak ramai pun orang tanam kan. Yang ada kat Perlis dulu pun dah tak ada akak rasa kan? Dia dah ada balik. Oh, dah ada balik. Kita yang consult dia. Sebab dulu akak pernah pergi. Tapi dia bukan anggur macam ni yang akak pergi kat Perlis tu. Tapi lama dah lah. Dia pun tak lahir lagi. 16 tahun lalu. Yang dulu tu dia ambil anggur, dia ambil konsultan daripada Thailand. Yelah dia orang dekat. Daripada habis kontrak, dia tak ada siapa jaga lah. Jadi orang yang asal jaga tu dia tak ada ilmu. Dia sekarang itulah dengan dia. Tanah Jupiter. Okey. Itulah akak dulu pernah pergi. 16 tahun yang lalu akak pergi. Rasa pengalaman. Jom kita, dia bagi petik 1 kg apa? 1 kg RM5. 100 gram. 100 gram. Ya. 100 gram RM5. So bolehlah kita mengalami pengalaman, mengambil pengalaman memetik anggur. Okey. Wow. So kat sini kita boleh petik anggur. Dia lagi gelap tu lagi manis lah. Sini ada juga yang hijau. 100 gram RM5. Nak petik. Nak petik sendiri. Bagi Iris. Ni, ambil. Ni. Ambil lah. Ya, petik. Cari yang mana? Yang gelap-gelap kan? Cari dulu. Tengok yang gelap-gelap. Ni okey kot Iris ni. Itu boleh. Panjat atas. Betul-betul kat pangkal dia tau. Mana ni? Yang ni. Tapi kat pangkal dia betul-betul. Barulah kita dapat segugus tu. Pegang kancing, buka, nampak dia. Pegang dia. Macam tu. Tengok yang atas sekali tu. Sekejap mama nak ambil gambar. Dapat tak? Tengok. Letak tu dalam bekas. Okey, mama pula. Yang tu lah. Yang tu. Kan? Boleh kan? Yang tu. Apa nak kerusi ke? Tak sampai. Pegangkan beg. Okey. Mana? Alah. Tak cantik. Yang tu lah yang tu. Ya. Yang tu. Ni ada. Segugus besar ni. Okey. Ni. Wow. Mana tak nampak lah. Itulah. Ni. Penanam anggur berjaya ni. Nama metik. Segugus cantik Dah pension kan. Jadi penganggur. Penganggur. Penanam anggur. Okey, B. Iris lah. Buat lagi yang mana? Ni okey. Ni atau ni. Nanti kalau nak petik boleh tanya abang ni. Wow, cantik. Sekejap ni. Okey. Bagi tu abang. Okey, dah lah tu. Jadilah. Kalau nak sikit. petik tapi ditimbang ya? Timbang kat depan. Timbang kat depan. Nak tunjuk kat kamera. Dia petik. Banyak juga. So ni hasilnya 3 gugus. 3 gugus anggur. So kita dapat ni banyak ni. Nanti sekejap kita timbang. 100 gram RM5. Oh, buatin. Boleh ke? Tak boleh. Buatin kita memang kat sini luar ni je. Oh, ya. Oh, itu anggur juga. Oh, tin ni kat luar-luar ni. Okey. Akak melawat dululah boleh? Boleh. Yang anggur ni awak nak ambil dulu ke? Macam mana? Pegang dulu, okey. nanti nak bayar ke depan bawa timbang. Okey. Terima kasih. So ni kawasan persekitaran dia. Ada banyak juga sampai ke belakang tu. Dan dia ada farm stay tadi. Cik Syah ada tengok. Ni semua pokok anggur lagi. Okey. Buah tin ni pokok dia. Tu. Pergi kat Mak Ngah tu. Tu, buah tin pun ada.
Ni. Masak? Dah masak ni. Buah dari syurga. Ni. Ambillah cari masak tu sebiji. Ya. Tu tak? Ambil tu. Yang purple. So ni. Okay, nanti kita kira lah sekali bayaran dia. Oh, sama colour dengan anggur. Getah. Oh, bukan tanah Dia sawit. lepas setahun tu dia jatuh tanah dia. So semua tenggelam lah. So yang ini pun, wow, ni anggur-anggur yang hijau lagi. Yang hijau-hijau lagi. Oh, amazing Boleh masuk dalam ladang anggur dekat Malaysia. Cantik. Dia ada chalet juga kat belakang tu. Ada 8 bilik. So kalau korang nak bermalam dekat sini pun boleh lah juga kan. Kot-kot lah nak bermalam kat dalam kebun. Dia ada ni pokok bunga. Nak apa? Itulah. Nak apa? Nak bermalam dekat dalam kebun, nak beli pokok tu pun boleh tu. Sebab dia ada letak QR sekali tu. Oh, lada hitam pun ada. Lada hitam. Maksud ni rumah owner. Yang tadi tu pun owner, baik ownernya, melayan. Dekat belakang ni lah. Saya ada laman kelulut juga. Kat sini. Ada laman kelulut. Tu adalah. Ni. Taska bunga. Kalau nak beli bunga pun ada. Okey. Oh, ada siap ada kolam. Dia punya farm stay siap ada kolam tu ada 8 bilik. Kot-kot lah korang nak gathering kat sini. Sampai Melaka. Okey. Tu ada laman sayur dia baru nak buat lah kot tu. Ni. Farm stay, APG farm stay. So kat sini. Kat ujung sekali. Ada 8 bilik. Semuanya. Bolehlah gathering kan. Privacy juga tempat dia. Okey. So, kat sana tu yang tadi tempat anggur tu. Dalam satu kawasan lah. Ni. Okay, jom. Kita timbang buah anggur. Tengok berapa ratus gram. Tapi okey lah. 100 gram RM5 kan. Harga dia masih reasonable price. Dia ada secret garden. Macam ada dengan haiwan je. Itulah nak pijak batu ni. Bunyi apa tu? Apa tu? Oh. Ke dia nak takutkan monyet kot. Oh, so ni pun ada pokok-pokok bunga. Ya. Oh, ni macam-macam lah. So peminat bunga bolehlah beli bunga-bunga kat sini. Macam-macam ada. Wow, besar. Pokok-pokok bunga, orchid apa, macam-macam lah, keladi. Pokok keladi Tok Ma kan? Pokok keladi Tok Ma dah, jahanam dah projek keladi Tok Ma. Jom, kita dah sampai dah tempat entrance tadi, tempat tiket untuk timbang kita punya anggur. Tok Riz, timbang. Buah tin. Ada buah tin. Oh, harus bagi. Dapat mana tahu. Ada. Pokok tu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nasib lah dapat buah tin ni sebab kadang-kadang burung yang dapat selalu. Oh. Tak menjadi. Dia bukan tak menjadi. Dia sebab kita tanam luar, memang banyak yang jadilah. Cuma sebelum nak masak tu mesti burung yang ambil. Burung ambil dulu. Okay, ni RM23 saja. 23. Okey dah. Terima kasih. Terima kasih. Okey. So dah. Ni anggur kita dah. Jom. Balik sama. Okey.
Masih Kak. Nanti saya upload. Okey. So alhamdulillah dah selesai dah. Kita punya lawatan ke ladang anggur. Jom. So terima kasih untuk korang yang dah menonton video singkat kali ni yang kita share untuk lawatan ke ladang anggur dekat Melaka. So nanti Cik Syah sharekan dia punya detail semua dekat description tau. Okay, terima kasih korang yang dah menonton. Jangan lupa datang ladang anggur dekat Melaka ni. Seronok melalui pengalaman yang sukar untuk kita dapatlah kat tempat lain. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi kat video yang akan datang. InsyaAllah. Bye.